Kecil gila kemah ni. Dia laju-laju gedebuk je lagi Kang ha. You luka ke apa tu kaki? Dia malu nak makan nasi. Kan saya angkat meja ke sana Kang. Hari tu 8 November 2025, cuti weekend, jadi aku plan dengan kawan aku untuk pergi camping. Sebenarnya 3 hari sebelum tu, masa dalam bas dari TBS ke Lakin, aku teracun dengan satu video kat TikTok. Dia buat camping bajet bawah 500. Terus aku rasa nak tiru, tapi biasalah, kalau nak tiru sekalipun aku akan upgrade barang-barang sikit. Dia tu perempuan badan kecil, aku pula lelaki badan besar. Semua benda kena ambil SL. Aku pun tak sempat nak kira berapa total aku spend, tapi inilah first time aku camping betul-betul, iaitu tidur dalam kemah sendiri. Dulu kalau ikut parents ataupun family adik aku, kita orang biasanya akan ambil homestay sebab senang nak mandi, solat dan tidur. Tapi kali ni aku nak feel sengsara camping, tidur bawah bintang dengan bunyi ombak dan juga panas suasana malam. Tempat yang kami pergi ni ialah Sunrise Camp 2 di Pungai, dekat area Pengerang kat Kota Tinggi. Jarak dia betul-betul 100 km dari Puteri Harbour, jadi boleh jamak. Kita sekarang kat Kampung Pungai. Kita masuk sini, Pungai Bayou Beach Resort, Jeti Kampung Pungai. Kita dah sampai kat Sunrise Camp nombor 2. Finally kita dah sampai dekat kita punya destination. Lepas kita campsite. Setelah daripada Kota Tinggi, kita pergi makan, bla 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 bla. Akhirnya kita sampai ke tempat kita. So kita nak pergi ke reception dia. This is reception. Tengoklah reception kampung nice tau. Bandar gempa-gempa yang dia punya orang punya. Macam tu je. Tada, kita pergi campsite kita. Terdekat. Tada. Campsite tu dah sampai. So kita akan pergi ke kita punya tempat. Kita punya akak yang arrange kita punya tempat lah. Kat sini. So, Kereta parking situ. Harga pakej kat sini senang je, RM40 satu kereta. Kalau nak elektrik, add-on RM10 sehari. Dan kalau nak extension, tambah lagi RM10. Tempat dia simple je, petak-petak kemah facing laut, kawasan parking dan satu blok tandas, ada 12 unit tandas dengan shower yang air dia laju macam air terjun. Yang bestnya, campsite ni ada tandas dan ada surau dan siap ada restoran buka sampai pukul 12 malam. Jadi, kalau masakan camping kami fail, tak apa, kita boleh makan tapau kat situ. Tempat ni memang sesuai untuk camping first time dan camping tepi pantai. Kecil gila kemah ni. Sebab beli kat Shopee dia betul tak buka kan. Dia untuk 3 dengan 4 orang, tapi macam seorang 2 orang pun dah penuh dah. Tak apalah, nanti ada rezeki kita beli yang baru. Kemah dan dome canopy ni aku beli kat Shopee, brand Utaking. Nampak cantik, kemas dan yang paling penting senang nak pasang. Sebenarnya aku tak pernah try lagi sejak barang ni sampai ke office hari tu. Jadi masa nak pasang ni kira gamble jugalah. Tapi nasib baik menjadi juga akhirnya. Cuma pasal kemah, tent pack yang macam paku tu dia bagi yang 15cm macam tu saja. Jadi kita kena cari kat Shopee pack yang panjang sikit 30cm ataupun 40cm. Lepas tu pasal saiz dalam Shopee ni dia tulis 3 hingga 4 orang, saiz 2 meter kali 2 meter. Tapi bila aku cuba, alahai, aku seorang pun rasa sempit. Tambah pula kemah ni agak rendah, memang tak boleh nak berdiri tegak sangat. Jadi aku rasa lepas ni kena cari kemah yang lebih besar sikit. Tapi dalam masa sama, aku risau juga kalau kemah besar ni susah nak pasang. Ni kita punya setup untuk glamping kita. Glamping terus yuk. Tu sampah. Memang you ada pengakak tu ke? Good evening. Aku baru tidur setengah jam. Ni kita punya setup kita. Simple. Sebab aku baru beli barang last week. Aku malu nak jumpa sebenarnya abang Shopee tu. Sebab abang tu datang hantar. Lepas tu after the next day pun dia datang hantar lagi. Lepas tu the next day pun dia datang hantar lagi. Ni kita ada beli kipas. Kita ada beli power bank. Kita ada beli mosquito repellent. Yang lampu tu kita beli kat Mr. DIY. Lepas tu kita beli meja ni. Kita beli kerusi 2. Lepas tu kita beli lapik bawah ni. Lepas tu kemah. Lepas tu fly tent kat atas ni. Lepas tu box tu sana. Lepas tu dapur sana. Aku tak tahulah berapa aku habis. Tapi Alhamdulillah rezeki aku bulan ni ada banyak sikit. So kita spend lah. Ni ada satu kemah. Kita tengok kemah yang sini. Kemah sini ada lampu-lampu. Dia pasang lampu-lampu. Lepas tu ada mancing. Kita shoot kat buai. So you try duduk. okay, I try duduk. Buai laju-laju sampai pokok senang. Laju Dia laju-laju gedebuk je lagi Kang ha.
Malang tak berbau nanti. Bau unggun api. Awal lagi. Pagi esok kita tengok sunrise kat sana. Ni guna apa? Apa jadi besar sangat tu? Oh, tak daun Bakar daun dia, kau nak bakar kayu. Okey. Kita mana kayu kita letak kayu banyak. Luka ke apa tu kaki? Ni laut tengah surut. Pagi esok kita tengok sunrise. Alamak. Saya nak jalan. Alamak. Okey. Alamak. Okey, kita patah balik. Alamak. Kita jatuh dah. Alamak. Masing-masing ada lampu ya. Tapi lampu kita basic, simple je. Beli RM20 kat Mr. DIY. Hi guys, so kita dekat kedai makan yang berhampiran dengan kita punya campsite. Sebab campsite kita kat depan sana. So kita makan dekat kedai di sini, opposite je lah. Lepas tu dia order ni bubur kampung. Badan dah lembek dah ni actually. So kita nak terima kasih. Order ni. Order. Bubur kampung satu. Okay guys, sekarang pukul 8.50 malam. Kita dah prepare nak tidur dah. Sebab kita dah penat. Ni aku. Jangan sembuk ke dalam. Pedih lah bau dia. Sekarang pukul 10 malam. Lepas tu Kai bangun, masak air, kita buat Maggi. Macam ni lah kehidupan kita. Apa tu? Kita masak Maggi dengan jiran sebelah datang. Orang daripada Muar. Tak apa. Terima kasih kak. Boleh. Itu nasi pun ada. Tak payah kak, malu-malu. Ya Allah. Kita dah masak Maggi dah. Dia malu nak makan nasi. Kan saya angkat meja ke sana kan. Orang tak ada hal. Tak payahlah. Tak apa. Ni pun dah okey dah. Boleh. Ya Allah. Okay, jiran kita datang hantar ayam bakar. Terima kasih kak. Kita kena ambil mesti Banyaknya tak. nasi-nasi Kita semua. Orang mesti makan banyak kan. You all ni lah ambil ni. You nak Kita sarung betap. tangan, sarung tangan. Jangan. Ni kita ada ayam, nasi 2. Ni betul nampak live. Apa kau tengok? Ada 115 orang. 150 orang. Good morning guys. Okay, saya tak dapat tidur sebab kena gigit nyamuk. Ada 2 ekor nyamuk, sial nyamuk. Ketutup tu lah dia punya langsir net tu. Kita kan first time camping, tak tahu dah tutup net. Lepas tu tutup net baru nyamuk tak masuk, tak keluar. Okay, this is suasana pagi lah. Nampak tak cantik kan? Masa bawa jauh, tapi nona yang putar balik. Nampak pagi-pagi dah orang terkejun dah bang. Baru bangun, kita tunggu sunrise. Pukul 6.45, sekarang pukul 6.30. Ini suasana pagi. Main buayan. Semalam tidur, kita tak tutup zip net tu, so nyamuk ada. Ni pun alat-alat. Tak sejuk lah, dah masuk dalam tu tak sejuk lah. Tapi semalam tidur bunyi ombak je, dengan bunyi karaoke daripada katil sebelah. Matahari dah start keluar sebelah sana. Dan tu Kai tengah mandi. Nah, orang sebelah sana. Kita tengah healing depan laut. Hidup kita ni walaupun tak ada masalah sangat, tapi healing tu penting. Okeylah, kita turun laut lah. Lah, tak sejuk pun. Dalam. Nanti use CPRI kalau air lemas. Kat sini je lah. Okay, kita dah masuk dalam air. Dalam. Lajunya turun dalam kan. Nak ikat dengan tali lah, bahaya. Kita beli tali 30 meter. Dalam weh. Laju kan turun kan. Okay, kita mandi kat sini je lah. Sebab Sini lah. tak nak, sebab dia turun tiba-tiba je turun macam turun terus Ya. kan. Okey lah, kita mandi kat sini je. Tak dalam, takut. Itu kita punya kemah. Comel je kemah kecil itu. Patut kita bercari yang besar sikit lah. Next week lah kita kaji. Kita pergi Decathlon. Lepas tu kita akan kaji kemah lain.
Sebab yang tu kecil sangat. Tidur pun kaki kena lipat. Walaupun cakap 2 meter, tapi aku yang 1.7 pun rasa macam rapat dengan rapat ujung ke ujung dah. Biarlah kan mandi. Matahari naik atas. Oh tu kita punya kerusi 2 kat sana. Kita naik atas dulu. Tengok apa yang kita boleh buat. Apa yang makanan kita ada. Kita dah buat kopi tadi. Lepas tu kita ada Maggi lagi 2. Kat sini nama dia camping, tapi depan tu ada restoran. Aku sebenarnya plan panas nak berjemur, tapi mendung. Lepas tu kata tadi aku rasa nak main pasir dengan tapi aku rasa aku tua sangat nak join dia orang. Kas masak ni, lepas tu baldi tu kita buat istana pasir kat sana. Jomlah. Main pasir tu. Ya, tu tengok budak-budak main istana pasir tu. Pukul 8.30 pagi kita dah mula-mula mengemas sebab nak hujan. Lihat ada nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu adalah muka luas, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambar manis, pulang rantau dari mana. Okey, kita balik mengemas dulu. Nanti kibas bawah tu tau, pasir. Boleh. Okey. Jiran sebelah tak nak jemput kita makan ke? Ni suasana camping site kita. Kat sana restoran. Kita makan malam semalam. Ni reception dia. Sana tandas. Sana surau. Tandas kat sini dia ada 6 petak untuk lelaki, lepas tu 6 petak untuk perempuan. Dan dia punya air sangat-sangat laju. Semalam mandi, air dia macam air terjun je turun. Hari ni kita dah mengemas nak balik. Dia tak hujan tau. Yelah, kalau dah hujan macam nak mengemas. Kata kita kemas. Baru kita naik. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Breakfast dah sampai. Aduh, kita dah tutup meja lah. Kita buka balik. buka balik meja. Sangat jiran ni tutup. Terima kasih Kak datang hantar breakfast. Yeay. Terima kasih. Kita breakfast dulu dengan makanan kakak sebelah pagi. Dengan nak mendung-mendung nak hujan ni. You, makan you, cepat sikit. Ayam dia masih panas. Nasi panas kat you. Ayam dengan nasi duduk panas. Serius. Kita dah mula mengemas nak balik sekarang pukul 8.30 pagi. Cuaca tidak membenarkan kita stay lama ataupun berjemur. Dah rutuh dah semua. Senang je, pasal senang, rutuhkan pun senang. Kita punya tempat kemah dah kosong. Dah boleh balik. Jom you, mandi. Mandi, bersiap. Terima kasih kakak sebelah yang selalu bagi makan kat kita orang. Dinner semalam dengan pagi ni breakfast. Nak ayam lagi Okey, tak nak dah. Terima kasih semua. Sama-sama. Nak balik dulu. Jumpa lagi. Nak gerak balik dulu. Kak, terima kasih. Bye-bye. Bang, terima kasih bang. Bye. Kita gerak dulu. Kita sekarang ke area Jalan Desaru Pengerang. Selamat bercuti.com